Ustaz akan tanya, rasa-rasanya lah, siok ke nak kita ni belajar tentang huruf, satunya tempat keluar huruf, tempat kita ni di mana huruf itu, lidah kah, mulut kah, bibir kah, atau kita ni tu. Kemudian kita ni sebut tentang tebalkah ya, nipiskah ya, siok belajar tentang huruf ni cuma ni. Cuba bis kita komen. Kalau okey, cuba bagi sampai 1.1k likes. Siapkah belajar macam mana ni? Ustaz tanyalah dulu bagi yang di YouTube, minta maaf Ustaz. Let me check a note. Okay, ada yang di YouTube. Okey ke okey? Dapatkah sesuatu? Siapkah belajar InsyaAllah. Mana ada macam tu use, maaf Ustaz. Apa tu maksudnya? Mana ada macam tu used. Maaf Ustaz. Kurang faham, minta maaf. Umi Ibnu. Boleh rephrase balik. Minta maaf. Saya kurang faham. InsyaAllah. So itulah kadang-kadang kita ni terbiasa saja dengan cara sebutan kita ni cuma tu. InsyaAllah. So inilah mudah-mudahan kita ni orang membiasakan mulut kita ni. And I understand juga antara perkara yang pelajar-pelajar ataupun awal-awal pelajar kami belajar ni dengan kami, especially tentang sebutan huruf ni, especially yang sudah berumur, especially yang sudah lama meninggalkan Al-Quran, kata diorang apa dah? Bibir ni karau. Karau Ustaz kan menyebut ni. Siapa yang ada perasaan yang sama juga? Karau Ustaz menyebut sad, menyebut ra, boleh balik munjung macam automatik mulut ni kan memunjung. Ra. Paksa ditahan. Ra. So itulah InsyaAllah kita ni belajar sedikit demi sedikit.